gambar tu dia keluar nama ni. Buat Keluar betul. Abang sebut nombor telefon abang 0 14. Okey, abang ni siap. Ni kalau letak biasa tak payah tekan macam tu. Okey, jap. Siap gambar tu Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Nah. Nombor telefon kat awal 01. Satu. Ada app Meja Kerja? Ada. Saya nampak terus. Okey, ni ada problem satu. Ni loan apa ni? Infinity Digital Sinar Berhad ni. Betul? Tengok. Kereta ni loan dengan ni ke? Infinity. Selalu dengan bank ke apa kan? Bukan bank, kita ada Ni. bank, kita ada hutang lah. Ni apa Infinity Digital Sinar Berhad. Lepas tu apa dia tu? Dia buat macam mana tu? Maksudnya ada hak milik dengan pihak ni. Selalu dengan bank. Tu yang pelik tu. Bank. Ha. Memang tak boleh tukar. Tu nampak. Dia keluar tu Nampak? Dia block dulu. Ada loan apa ke? Selalu bank kan? Dulu dah ni dengan bank dah. Selalu habis. dengan bank lah, okey. Dulu pernah pajak kita ni. Patutlah. Dah bayar dah habis dah. Tahun 2022. Yalah, 4 Dah tahun habis dah. 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 Ni kenal tak? Pajak dengan siapa tu boleh contact dia. Contact dia cakap minta buat batal hak milik dan sistem tu. Memang diorang akan lock dan sistem macam bank lah. Kita loan dengan bank, mungkin abang Macam pajak. mana dia kata? Tapi hak milik kita punya. Betul. Atas geran abang punya. Dalam sistem diorang punya. Macam dia boleh jadi macam tu? Dia jadi macam abang pajak lah kata. Contoh dengan bank, kalau dengan bank dia akan keluar bank. So abang kata dengan bank dah selesai. Betul. So dalam sistem bank dia akan release lah. Hak milik tu dia akan clear. So tak ada hak milik bank. So hak milik abang lah. So bila abang kata ada pajak tu, bila ada pajak ni memang dia ada sistem, dia boleh lock kenderaan ni. Selagi tak habis bayar dia orang lock. Kalau dah habis bayar, kita kena contact dia balik untuk clear kan. Macam bank lah. Cuma bab clear tu belum lagi. So abang kena contact. Hari ni apa Rasa Rasa tak apa tempat ni. Esok call minta dia release je lah. Payment semua settle kan dengan diorang. Tak ada masalah. Dengan lepas ni dah lama. Itu biasa bang. Itu memang normal. Memang contact je. Call je minta ni saya screenshot bagi kat abang. Nanti minta dia release kan je. Kata batal hak milik tu. Itu nanti saya akan submit sekali lagi lah. So saya boleh simpan dalam masa 7 hari. Simpan data ni. Data ni. Tapi selalu kalau macam ni cepat ni. Kalau tapi tak pastilah. Ni first time saya dengar Infinity Digital ni. Selalu Aeon. Dia macam tu lah. Loan kredit Aeon, apa Paksen, loan kedai, selalu motor lah. Kereta pun ada juga Aeon sekarang. Cuma kebanyakan kereta dengan bank. Maybank ke, CMB ke macam tu. Itu je. Yang lain okey tu. Dia boleh simpan data 7 hari. 7 hari. Dia uruskan yang tu lah. Dah settle tu beritahu saya buka, saya terus contoh saya nak submit ni memang tak boleh lah kan. Submit memang tak boleh lah. Sekali kan dia keluar macam ni. So saya save untuk ni later. Nanti bila kata dah ready, saya cari balik nombor plate tu. Ni saya tekan betul nama kakak kan. Saya submit sekali lagi. Lepas tu katakanlah dia dah clear, dah hilang lah. Terus submit lah. Dia akan tulis JPJ submission clear. Dia jadi warna hijau sini. Macam tu je.
Okey, faham Tak boleh buat tak? Ada plan apa ke nak ke? Macam mana? Ada plan ke nak berjalan ke apa ke kan? Tak ada lah. Memang plan tu dulu dah habis bayar tu nak tukar nama rumah je lah. Okay, tak apa insya-Allah. Sebab rumah kalau kena bayar orang lain bising susah tu. Itu biasa tu. Dia tak mau lepas payment lah kan. Kita pun nak serah kereta pun tak sampai hati kan. Ni normal lah. Normal macam ni. Cuma pihak abang sebagai customer tak tahu benda ni. Okay. Tak tahu. So sepatutnya pihak diorang ni yang loan orang dah habis bayar, clear lah. Itu patutnya. Mereka nak jalankan mereka punya kerja lah. Ya, betul. Tapi kebanyakan dah sekarang kalau dengan loan bank ke ataupun Aeon ke apa, diorang automatik 7 hari hilang, clear dah. Sebab dah habis bayar. Tapi sekarang ni memang macam ni lah. Adalah mesti ada lah sangkut 2-3 job ni kan. Itu je. So nombor tadi saya screenshot hantar ni. Siapa dengan tadi siapa saya WhatsApp nombor ni? Saya. Abang lah ha. Okey. Catat gambar ambil thumbprint juga supaya nanti beritahu lah sebab kata dah kereta ni dah tukar nama kan. So minta dia release lah. Yang lain tak ada masalah tu. Okey lah. Sebab Puspakom pula dia valid 2 bulan. 2 bulan je. Bila buat tu? Hari Jumaat baru ni. Tak apa. Masa panjang ni tak apa. Ini lebih kurang macam kita beli kereta dekat bank. Yes. Loan under nama bank. Ya. Katakanlah ni loan dengan bank kan. Dia keluar nama bank ke apa kan. Cuma abang kata dah bayar, cuma pajak. Pajak tu yang dia lock tu. Dia ada hak untuk pegang sistem. Memang geran ni abang pegang. Boleh je nak Puspakom tu, nak tukar nama macam ni tak lepas. Pergi BJ pun tak lepas. Kalau BJ tunggu 4-5 jam, gagal ni patah balik. Macam tu lah beza dia. Okay, alhamdulillah. Settle thumbprint bukan nama kereta, tapi ada hak milik. Biasa kita dengar hak milik dengan bank kan, ataupun yang latest sekarang yang Aeon lah. Ni tadi Infinity apa tau, rupanya owner ada pajak kereta. So tu antara ada satu lah. Aku ni bawa demam, cakap tak betul lah ni. So juga ada satu syarat yang kena lulus. So bila sangkut macam ni, pihak customer ada tempoh 7 hari lah untuk selesaikan pembatalan hak milik tu dalam sistem. Tadi aku dah terangkan, korang mungkin dah faham. So tunggu itu dia dah settle ni, aku improve lah. Kalau lebih 7 hari tak settle, sekali lagi thumbprint, lepas tu approve. Cuma kena payment sekali lagi lah. Pisang lah sikit. Right, jom. Alhamdulillah. Seminggu kat demam ni. Bismillah.